To be honest, kita memang risau dah takut kena scam apa. Sebab saya adalah salah seorang mangsa scam. Pertama kali aja? Betul, pertama kali. Banyak perkara yang saya risaukan tak berlaku lah. Saya takut saya jatuh sakit teruk. Ataupun saya sakit kaki sampai tak boleh nak berjalan sangat kan. Alhamdulillah so far mampu lagi pergi solat berjemaah dekat masjid di Mekah dan juga di Madinah ni lah. Okay, to be honest, kenapa saya pilih Al-Haramain? Satunya sebab saya dan kawan saya memang bercadang nak ziarah Turki dulu. So kita cari-cari package yang ada provide ziarah ke Turki sekali dengan umrah pada masa yang kami cadang. Dari situ kita buat background check jugalah. Ada berdaftar dengan Motec ke tak. Lepas tu dari segi background check tu kawan saya lah yang tolong check kan. Macam kita tengok juga feedback dekat FB, dekat mana website semua kita tengok. Kita pun approach lah pihak Al-Haramain. To be honest, kita memang risau dah takut kena scam apa. Sebab saya adalah salah seorang mangsa scam. Dulu saya pernah cuba nak pergi. Saya berusia 25 tahun masa tu. Dan mungkin juga Allah tahu saya tak ready kan. So saya rasa dengan package yang Al-Haramain tawarkan tu worth it lah, berbaloi lah. Honestly saya risau masa tawaf. Saya takut saya sesak nafas ke apa kan. Tapi Alhamdulillah masa umrah tu tawaf lah yang saya paling suka. Walaupun kan kita nak memastikan kita jangan terbatal, nak kena jaga aurat, kita kena berasa asap apa semua kan. Tapi Alhamdulillah momen tu saya rasa macam paling tenang. Saya rasa saya paling happy masa tawaf. Untuk di Madinah pula aja. Macam mana cuaca sekarang? Saya rasa just nice lah weather. Walaupun saya struggle juga dengan perubahan cuaca tu, batuk, sesama apa semua. Jadi boleh tak kalau Hajah ceritakan sendiri pengalaman Hajah pergi ke hospital dibantu dengan kita punya Ustaz Faizal? Pergi ke hospital tu ditemani oleh Dan sendirilah. Bawa pergi ke hospital dengan kawan-kawan. Masa mula-mula tu kita semua memang dibantu sebab kalau kita nak bercakap sendiri dengan orang Arab tak pandai. Tapi Alhamdulillah bila Ustaz Faizal sampai terus didaftarkan terus ke bilik yang satu bilik je. Kita tak adalah diasingkan ke bilik-bilik lain. So bila kita berhadapan dengan doktor pun boleh cakap bahasa Inggeris. Jadi tak ada masalah sangat lah. Bagi tahu je lah, mengadu je lah apa yang tak selesa. Tapi Alhamdulillah lah tempat tu tenang, tak ada. Sebab kita orang semua tak sihat kan. Sementara menunggu dipanggil masuk bilik doktor tu, semua orang macam boleh tidur dengan selesa dekat kerusi. Alhamdulillah saya dapat rasakan keprihatinan ada pihak Al-Haramain. Hajah ada keluarkan apa-apa kos tak? Tak ada, Alhamdulillah tak ada. Saya percaya dah cover dengan medical card tu. Untuk orang yang macam saya, yang pertama kali nak umrah, penting untuk dapatkan mutawif yang berpengalaman untuk bimbing. Saya percaya Al-Haramain adalah salah satu daripada agensi yang trusted, berpengalaman. Dan so far Alhamdulillah perjalanan umrah saya pun berjalan lancar. Bukan setakat beribadah, dapat juga belajar sirah, ketika ziarah, semua benda tu kira kata macam part of the healing process juga.